boleh kita menggunakan mesin basuh tersebut walaupun pakaiannya bernajis, ia dapat menghilangkan najis. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam DSM dari Studio Mufti yang bersiaran dari Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang tingkat 48 Komta Georgetown Pulau Pinang. Dan saudara yang dirahmati Allah, pada kali ini kita nak bicarakan satu isu yang berkaitan dengan penggunaan mesin basuh automatik. Iaitu ada orang tertanya-tanya, apabila kita membawa pakaian untuk dibasuh dengan menggunakan mesin basuh automatik. Hari ini kita tengok dobi, macam-macam dobi ada, dobi layan diri dan sebagainya. Maka apabila dibawa ke sana, dimasukkan pakaian kita, tiba-tiba pakaian kita itu ada najis. Digunakan mesin basuh automatik ataupun mesin basuh dobi layan diri. Apakah pakaian kita itu dikira bernajis ataupun sudah pembersih? Itu persoalan yang biasanya ditimbulkan. Kerana apa timbul persoalan yang seumpama ini? Kerana kita nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebersihan itu merupakan prasyarat yang tidak boleh diabaikan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala suka kepada orang yang bertaubat dan yang bersih, yang menyucikan dirinya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Maknanya banyak dalil-dalil menceritakan tentang bagaimana kebersihan itu, at-taharah itu, kesucian itu merupakan satu prasyarat untuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks pada hari ini, apabila orang nak memudahkan urusan dengan menghantar baju ke dobi menggunakan mesin basuh, sama ada semi automatik ke automatik dan sebagainya, dan sudah tentulah air yang digunakan itu air yang tak cukup 2 kolah sebagai contohnya, apakah ianya dikira bersih ataupun tidak. Jadi saudara, perbincangannya panjang sebenarnya. Cuma saya nak pergi kepada satu khulasah ataupun satu kesimpulan yang telah dibincangkan di Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat. Jadi antara keputusan yang saya nak bacakan ataupun untuk panduan kita bersama, iaitu Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 42019 yang bersidang pada 21 dan 22 Ogos 2019 telah membuat keputusan berdasarkan pembentangan hasil kajian yang dijalankan dan memutuskan beberapa perkara. Yang pertamanya, hukum penggunaan mesin basuh dan dobi bagi membersihkan pakaian bernajis adalah harus kerana ia dapat menghilangkan kotoran dan najis daripada pakaian yang dibasuh. Itu keputusan daripada fatwa. Sebab kalaulah pakaian kita tidak bernajis, itu tidak ada isu lah. Pakaian kita yang kita bawa, maka pakaian itu tidak bernajis, dimasukkan dalam mesin basuh automatik dan sebagainya, maka dia tak jadi isu sebab dia tak bernajis. Tapi persoalan yang jadi isu ni bila mana pakaian itu adalah bernajis. Itu yang menjadi persoalannya. Maka dibincangkan di fatwa setelah kajian yang dibuat mendapati hukumnya, iaitu penggunaan mesin basuh dan dobi bagi membersihkan pakaian bernajis adalah harus kerana ia dapat menghilangkan kotoran dan najis daripada pakaian yang dibasuh. Jadi itu keputusan fatwa kerana melibatkan kajian-kajian yang dibuat, memang didapati bahawa konsep basuhan itu dengan mururul ma', dengan basuhan yang berulang kali yang berada dalam mesin basuh automatik itu, kali pertamanya dia menghilangkan najis, campur dengan sabun dan sebagainya, datang air baru pula, dibasuh pula dengan berkali-kali, barulah diperkeringkan pula, dan setelah dites pula, dilihat kepada makmal, didapati bahawa najis pun tidak ada, kesan yang kata warna, bau dan rasa tak ada, dan semuanya komplit. Maka dengan sebab itu dibuat satu keputusan berdasarkan kajian menyatakan bahawa boleh kita menggunakan mesin basuh tersebut walaupun pakaiannya bernajis, ia dapat menghilangkan najis.
Namun begitu, kalaulah orang rasa was-was, baik, kita ambil perkara yang lebih baik, iaitu maknanya kita asingkan pakaian kita. Yang bernajis jangan masuk sekali, dibasuhkan najis terlebih dahulu. Diasingkan terlebih dahulu. Basuhkan dulu najis itu, air najis hilang, barulah masuk dalam keadaan pakaian itu tidak bernajis. Itu bagi yang was-was lah. Namun begitu, dalam konteks hukumnya, yang telah diputuskan di fatwa pada tahun 2019 menyatakan ia adalah harus, dan ia merupakan satu inovasi basuhan pakaian yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam untuk kesenangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk dalam perkara yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Taala tidak menjadikan dalam agama itu sesuatu benda yang susah. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan, bukan kesusahan. Tapi apapun mesti berasaskan kepada hukum syarak. Dan yang ketiganya, kaedah ini berpandukan kefahaman terhadap sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Para fuqaha khususnya Syafi'iyah, mazhab Syafi'i telah memperincikan kaedah pembersihan najis dan kotoran menggunakan pelbagai instrumen, khususnya air bersih iaitu air mutlak dan bahan-bahan lain yang diyakini membersihkan najis, mutahhirat seperti sabun, sertu, samak dan seumpamanya. Dan kaedah-kaedah yang disarankan adalah berdasarkan ijtihad dan kajian setempat pada zaman masing-masing. Ia berdasarkan realiti keupayaan mengesan serta kemampuan menghilangkan 3 unsur najis iaitu bau, warna dan rasa. Dan dari segi metod basuhan, penggunaan air kurang daripada 2 kolah dalam basuhan mesin basuh dan dobi tidak menimbulkan masalah hukum kerana berlakunya pengaliran air ataupun mururul ma' itu ke atas pakaian, dan cara pengaliran air seperti ini tidak bertentangan dengan kaedah pembersihan najis yang diutarakan oleh mazhab Syafi'i dan jumhur fuqaha yang lain. Dalam mod standard mesin basuh sebenarnya berlaku 2 kali basuhan yang memasukkan air mururul ma' ke dalam mesin basuh dan dobi. Lepas basuhan pertama, semua sisa air bercampur deterjen akan dikeluarkan sebelum masuknya air baru untuk pusingan kedua. Selepas air pusingan kedua dikeluarkan, proses pengeringan spinning pakaian akan bermula, dan didapati bahawa air basuhan telah beberapa kali disalin secara tidak langsung menyingkirkan kesan najis pada air tersebut sebelum ia dikeringkan. Jadi di atas kajian yang telah dibuat dan telah dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, telah menyatakan bahawa hukum kebersihan pakaian bernajis menggunakan mesin basuh ianya adalah harus digunakan mesin basuh tersebut, dan ia dibukukan, saudara. Di depan saya ni ada buku hukum kebersihan pakaian bernajis menggunakan mesin basuh yang terbitan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang tuan-tuan boleh dapatkan untuk melihat lebih terperinci dari sudut perbahasan dan perbincangan serta kajian yang dibuat berdasarkan kepada perbincangan fuqaha dan juga berdasarkan kepada kajian semasa. Jadi secara ringkasnya saya nyatakan tentang urusan fatwa itu supaya kita tidak ragu-ragu dalam mengguna mesin basuh pada hari ini, iaitu pada hari ini untuk memudahkan dalam keadaan kita nak cepat dan sebagainya. Kita tak perlu ragu-ragu untuk kita menggunakan mesin basuh yang automatik dan seumpamanya. Dan untuk kalau bagi orang yang rasa nak lebih tenang dan sebagainya, yang dah rasa tak puas hati, maka diasingkan pakaian bernajis dengan tidak bernajis. Maka itu sudah tentu lebih sempurna. Apapun saudara, mudah-mudahan sedikit perkongsian kepada kita pada hari ini dapat meleraikan kekeliruan yang timbul, dan anda boleh merujuk kepada buku ini untuk perbincangan yang lanjut dan juga perbincangan yang terperinci tentang hal isu yang berkaitan dengan hukum kebersihan pakaian bernajis yang menggunakan mesin basuh. Jadi untuk kali ini sekadar itu dulu. Nanti kita akan bincang lagi pada seri-seri yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.